yang pernah saya sampaikan. Pertama peng parkiran. Pada 30,000. Bak tempat parkir. Oh, mata apa peng 40,000. Bila tercok. Dia tercok. Alah, sayang. Nyungku muterkah ke masjid. Bila nak trik nak celeng masjid. Awak tu bak-bak muterkah. Pertanyaan ini. Sah sedekahnya kuat. Tak apa yang tajuk. Masjid. Jadi dalam celengnya tak apa. Nak milik kita bawa pada orang itu tidak. Tapi uang itu milik orang. Tiak dalam celeng, hana tiak dalam celeng itu hukumnya lain. Itu menterkah. Kita nyum menterkah. Kan kata niat pahala kurung yang repeng. Kata niat pahalanya hana milik lah. Peng tanya kan jadi tak niat pahala ke orang lain. Peng draw tu. Lo menterkah peng lo 30,000. Lo niat pahala ke draw tu. Tak. Draw pahala ke draw tu. Peng lo. Nyan pengen menyonoti dalam celeng. Nyan tanggungjawab katanya. Hanya ti elek benda ya. Nah aturan tak takrif dalam fikih kan. Guyut umumkan nilai. Barang yang berharga raya sampai dengan titun. Dengan ketentuan yang diatur. Mula-mula 3 bulan 3, liannya 2 bulan 3, pun 3 minggu 3, bak tempat di mana kita dapatkan. Kalau benda itu banyak, setelah 1 tahun diumumkan, baru boleh dimiliki dengan niat bahawa andai kata ada yang punya, nanti saya ganti atau saya bayar. Cuma 5,000 cuma nak mungkin titun dia umumkan. Maka itu tergantung nilai yang kecil menurut adat. Orang yang paling kesian di lok nibung 5,000 gadah peng ke. Dupna trip yang diingat ke peng 5,000. Tapi menyamah si manyam, 2 juta tengah jenuh si manyam. Yang tidak macam tinggal ke hendak ke depan yang masjid. Ia kan peng 5,000. Yang menurut adat kira-kira berapa lama orang yang sangat butuh, orang paling miskin, be ukuran toke. Menyotoke seuroi ta mau peng 2 juta, apa nak tinggal ke 5,000 yan. Nah, jika gila juinan, bantu kacau juga. Diurah kadang-kadang dengan menyobunuh orang, jauh nak tinggal pilih. Tapi bagi orang yang miskin, berapa lama dia? Teringat. Oh, menyo 5,000 nyudung ganti nuri yang paling-paling tinggal ganti 3 minggu atau 3 orang. Tak ada 10 hari. Setelah 10 hari, hana apa? Milik. Silakan miliki dengan niat, bila satu saat ada yang punya, saya ganti. Dia nak milik, silakan dia atik dalam jalan masjid. Yang kasah sedekah tanya. Masalah niat pahala aku dunia atau anak yang tulisan tanya. Ada anak tanit, pergi tak pahala kita tanya. Jika ditanit, atas kita tanya, pergi anak kata. Yan. Oh, dan sekarang begini. Saya kasih sama pengurus. Boleh. Sebagai wakilah drone. Yang diumumkan ini. Yang diumumkan. Menyojum itu. Paduk jum jan. Jum marah. 15,000 bayar tak apa. Paduk natrip. Dia nyan. Cok jum nyan. Milik. Menyokak ke milik dengan ni ke gantau. Cok jemnya. Hana boleh nak depan hati masjid mijum BBO. Apa belawa? Baru je tak belawa. Dia tak belawa cok pengnya. Tak belangkut pergi. Oh hana belangkut cok masjid terdekat. Dengan niat bila napa siapa saat lunggan gantau. Jamban aku rak aturan luktah.